Hai guys, kembali lagi dalam segmen Aspira. Anda tanya, Fira jawab. Di sini kita akan menjawab segala persoalan anda tentang trading. Jom kita start. Daripada Mandonia, apa itu copy trading? Dekat Altima ada copy trading ke? Untuk yang baru nak kenal dunia trading, copy trading ni adalah satu sistem yang membolehkan korang mengikuti trader yang lebih berpengalaman, yang kita panggil sebagai master trader. Konsep dia mudah je. Ada master trader dan ada follower. Setiap kali master trader buka atau tutup posisi, akaun follower akan ikut secara automatik berdasarkan setting yang dipilih. Tapi jangan risau, dari segi keselamatan, follower masih mempunyai kawalan penuh terhadap akaun sendiri. Korang masih boleh tutup posisi, ubah setting atau berhenti copy bila-bila masa. Untuk master trader pula, mereka boleh memperoleh pendapatan melalui profit sharing. Maksudnya, apabila follower mendapat keuntungan, master trader akan menerima peratusan tertentu daripada keuntungan tersebut. Biasanya, kadar profit sharing yang disyorkan adalah sekitar 10 hingga 30%. Kalau terlalu tinggi, kebanyakan pelabur mungkin kurang berminat untuk follow strategi tersebut. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya daripada King_KP88. Kripto ada tak dekat Altima? Kalau ada, berapa banyak jenis kripto yang ditawarkan? Dan betul ke leverage Altima ni sampai 1:2000? Jawapannya, ya betul. Altima Markets menawarkan hampir 70 jenis instrumen kripto untuk didagangkan. Antara yang popular termasuklah BTC USD, Ethereum, Dogecoin, Litecoin dan banyak lagi. Ramai yang dengar Altima menawarkan leverage sehingga 1:2000. Ia betul. Tetapi, leverage tersebut hanya terpakai untuk forex dan gold sahaja. Untuk kripto, kadar leverage adalah berbeza mengikut instrumen. Sebagai contoh, BTC USD ditawarkan dengan leverage sehingga 1:500. Jadi, sebelum open position, pastikan anda semak spesifikasi produk terlebih dahulu supaya lebih jelas tentang leverage yang ditawarkan. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Daripada Ina_Kawai. Saya newbie, nak tahu S&P 500 ni apa sebenarnya? Kenapa ada nombor 500? S&P 500 merupakan salah satu indeks saham paling terkenal di dunia. Nombor 500 tu merujuk kepada 500 syarikat terbesar yang disenaraikan di Amerika Syarikat. Ramai pelabur dan trader menggunakan S&P 500 sebagai salah satu petunjuk utama untuk melihat keadaan ekonomi Amerika Syarikat. Kenapa? Sebab syarikat-syarikat besar ni mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi negara tersebut. Kalau syarikat-syarikat besar berkembang dengan baik, biasanya ekonomi juga berada dalam keadaan yang sihat. Mudah faham? Macam ni. Kalau di Malaysia, bayangkan syarikat besar seperti Petronas mengalami prestasi yang sangat lemah. Ini akan memberi kesan kepada ekonomi negara secara keseluruhannya. Selain S&P 500, terdapat juga indeks yang sangat popular dalam kalangan trader seperti DJ30 dan Nasdaq 100. Kalau korang nak Fira explain pasal DJ30 dan Nasdaq 100, tinggalkan komen dekat bawah. Okey guys, itu saja untuk episod kali ini. Kalau ada sebarang soalan tentang trading, forex, gold, kripto atau produk-produk Altima Market, tinggalkan je dekat ruangan komen. Mungkin soalan korang akan masuk dalam episod Aspira yang seterusnya. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Aspira, anda tanya, Fira jawab. Bye guys.